Wilayah Persekutuan Labuan tidak hanya tertumpu sebagai pusat perniagaan dan keuangan antarabangsa semata-mata, malah turut menyelah sebagai permata jiwawarisan negara. Keindahan alam semula jadinya melahirkan tapak geologi penting, simbol warisan bumi yang kini menjadi tarikan pelancongan berimpak tinggi. Ikuti laporan wartawan Zarif Zafri Aziz Desa. Merangkumi keseluruhan wilayah Persekutuan Labuan, Labuan Geopark mempunyai 16 warisan geotapak berusia jutaan tahun dengan landscape semula jadi yang unik. Antaranya peting pasir Pulau Kuraman, iaitu lidah pasir terpanjang di Malaysia dengan panjang hampir 1 km. Selain itu, batu tessellated pavement juga boleh ditemui di Pulau Rusukan Besar, formasi unik yang hanya terdapat di Labuan dan Tasmania, Australia. Bila air surut, kita memang akan nampak kawasan ni seperti sawah padi tau. Memang dia petak-petak. Ini adalah sebenarnya batu-batu ni dia sudah berusia 33 juta tahun. Sepatutnya dia di dasar laut tau. Dia di dasar laut. Apabila pergerakan tektonik pada beribu juta tahun dulu, dia ternaik ke atas dan lama-lama dia akan menjadi pulau lah. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Noridah Abdul Rahim, pengiktirafan geopark kebangsaan yang diterima Wilayah Persekutuan Labuan pada 2021 menegaskan komitmen terhadap pemeliharaan alam semula jadi serta pengukuhan pemberdayaan komuniti tempatan. Apabila diiktiraf tersebut, dia adalah sebenarnya menjadi satu kekuatan. Cuma bagaimana kita tengok kekuatan itu memberi impak kepada Labuan itu sendiri, atau kalau lebih kecil kepada komuniti itu sendiri, lebih besarnya kepada Labuan dan kepada negara. Kalau kita tengok, sebab tu penting pada kita untuk memastikan bahawa pengiktirafan ini kekal. Tambahnya, usaha mempromosikan Labuan Geopark terus dipergiat bagi memastikan khazanah alam ini dikenali bukan sahaja dalam negara, malah di peringkat global. Laporan Mas Zarif Zafri Aziz Desa, Labuan, TV3.